Pihak sekolah biarkan Ibu Zara terombang-ambing. Guru disiplin. Seorang ibu kehilangan anak tunggalnya secara tiba-tiba dan terpaksa menanti jawapan tanpa sebarang maklumat dari pihak sekolah. Pada 16 Julai lalu, seorang pelajar bernama Zara Khairina Mahathir ditemui meninggal dunia di aras bawah asrama sekolahnya. Bagaimana mungkin seorang ibu berada dalam kegelapan sepenuhnya mengenai nasib anaknya di tempat yang sepatutnya selamat? Selamat datang ke Aku Studio. Inilah kisah penuh di sebalik inkues kematian Zara Khairina yang kini menimbulkan persoalan besar tentang tanggungjawab pihak sekolah. Segmen 1. Latar belakang kes. Pada 16 Julai 2025, sebuah tragedi melanda SMKA Tun Datu Mustafa di Kota Kinabalu. Seorang pelajar berusia 13 tahun, Zara Khairina Mahathir, ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asramanya. Keesokan harinya, dia disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, satu kejadian yang mengejutkan seluruh komuniti sekolah. Sejak hari itu, perhatian kini tertumpu kepada pihak sekolah dan bagaimana mereka menguruskan maklumat kepada keluarga pelajar. Menurut saksi ke-53 inkues, Guru Disiplin Nur Syukriah Muhammad Fauzi, tindakan pihak sekolah yang tidak memaklumkan secara langsung kepada Ibu Zara telah menyebabkan emosi wanita itu terus terombang-ambing. Segmen 2. Pandangan Guru Disiplin. Nur Syukriah Muhammad Fauzi, guru disiplin dan saksi dalam inkues ini, bersetuju bahawa tindakan pihak sekolah yang menyimpan maklumat bagi pihak polis memberi kesan kepada ibu pelajar. Beliau menyatakan, jika berada dalam posisi seorang ibu, beliau sendiri ingin segera mengetahui keadaan sebenar anaknya. Sebagai seorang ibu, adalah hak saya untuk tahu apa yang berlaku kepada anak saya sejak awal, Nur Syukriah. Guru ini turut menyatakan bahawa pihak sekolah hanya membuat siasatan dalaman yang memberikan gambaran awal, namun tidak menyampaikan maklumat itu kepada Ibu Zara secara langsung. Akibatnya, Ibu Zara hanya mengetahui perkembangan kes melalui media sosial, bukannya dari pihak sekolah. Segmen 3. Perspektif Ibu dan Peguam. Peguam Farah Nasar, mewakili Ibu Zara Khairina, menekankan bahawa seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya berhak mendapatkan maklumat segera daripada sekolah. Dalam prosiding, beliau menyoal saksi sama ada tidak lebih baik pihak sekolah memaklumkan Ibu Zara sejurus mengetahui kejadian daripada membiarkannya menunggu hasil siasatan polis. Saksi bersetuju bahawa kegagalan pihak sekolah memaklumkan secara langsung telah menyebabkan Ibu Zara terus berada dalam keadaan tidak menentu atau terombang-ambing hingga kini. Segmen 4. Impak emosi dan sosial. Tidak mengetahui nasib anak sendiri adalah pengalaman yang menghancurkan hati seorang ibu. Dalam kes ini, kurangnya komunikasi dari pihak sekolah bukan sahaja menimbulkan rasa kecewa, tetapi juga trauma emosi yang berpanjangan. Situasi ini menimbulkan persoalan besar tentang tanggungjawab institusi pendidikan. Adakah mereka sekadar mengikuti prosedur polis atau harus memastikan keluarga pelajar diberi maklumat yang tepat dan segera? Ibu Zara hanya mengetahui perkembangan kes melalui media sosial, bukannya dari pihak sekolah. Segmen 5. Analisis dan kesimpulan. Dari perspektif undang-undang dan moral, tindakan pihak sekolah ini menimbulkan pertanyaan kritikal. Apakah protokol sekolah ketika menghadapi kejadian tragis seperti ini? Bagaimana maklumat harus disalurkan kepada keluarga? Dan apakah hak ibu bapa untuk mengetahui keadaan anak mereka di sekolah? Guru disiplin dan saksi inkues mengakui bahawa komunikasi yang lebih baik dan pantas sepatutnya diberikan kepada Ibu Zara. Kegagalan ini telah menambah beban emosi seorang ibu yang sudah kehilangan anak tunggalnya. Kes Zara Khairina Mahathir bukan sekadar nombor dalam laporan mahkamah. Ini adalah kisah seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya dan terus hidup dalam ketidakpastian.
Setiap institusi pendidikan harus sedar bahawa di sebalik protokol dan prosedur ada nyawa, ada keluarga dan ada hati yang menunggu jawapan. Kes Zara Khairina Mahathir mengingatkan kita bahawa dalam setiap institusi pendidikan, komunikasi dan tanggungjawab moral tidak boleh diabaikan, terutama ketika nyawa dan emosi seorang anak dan ibu terlibat. Semoga kes ini menjadi peringatan kepada kita semua. Komunikasi dan tanggungjawab moral tidak boleh diabaikan. Jangan biarkan tragedi seperti ini berlaku lagi. Jika anda peduli, tekan subscribe, nyalakan loceng notifikasi dan sebarkan video ini agar lebih ramai mengetahui kebenaran di sebalik inkues Zara Khairina. Takbir bergema di pagi raya, senyum terukir di wajah semua. Baju baru, hati gembira, pulang beraya, bahagia terasa. Tangan bersalam, saling memaafi, eratkan kasih, sucikan diri. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, bergema tawa, kasih terjalin, ketupat rendang, semua berseri. Datang bertamu duit raya, jangan lupa diberi. Hari Raya ceria kita bernyanyi, syukur bahagia hingga ke hati.